Lagi satu masalah, saya tak nak sebut lah, tu yang biasa berlaku. Kalau macam ni, ceraikan saya. Orang perempuan memang buat permohonan hari-hari. Mojo kuasa talak tu bagi kat lelaki tau. Kalau bagi kat perempuan tak berapa kali, kau nak cerai yang lelaki ni sehari tak tahu. Kau apa hal, Mat? Tak tahu lah, hari ni 5 kali dah. Hari ni 5 kali. Kan? Jaga tau. Hubungan kita jaga. Kita marah anak kita kan. Ya Allah, budak ni, ya Allah, kenapalah cuti sekolah ni lama sangat. Ya Allah, Akbar. Tapi bila hantar budak tu balik kampung kan, ni pula budak ni tak ada bang kan. Itulah tu, abang pun sunyi. So, apa kita nak buat ni? Bersama-sama kita bermain congkak. Wah, gitu kaedah dia kan. Orang perempuan biasalah, normal lah tu kan. Dia memang lembut dekat luar. Kat rumah kan mulalah. Loudspeaker. Pergi mandi kat rumah tu. Standard. Sama je. Dia satu benda kan, kelaziman tau. Dulu sekarang tak berubah tu lah dia. Loudspeaker kat rumah. Sama. Kadang-kadang suami-suami kena kadang. Pensyarah pun sama. Daripada dulu sekarang sama. Dia tu menyampah dengan lecturer cakap macam tu. Lepas tu sampai dia jadi lecturer, dia pun cakap macam tu. Tahu tak ayat apa? Awak ni apa nak jadi dengan awak semua ni? Macam tu lah ayat lecturer dulu. Dan yang paling best sekali, yang paling sama apa tau? Tahu tak, zaman saya dulu. Tu tak habis. Zaman saya dulu. Konon zaman dia paling susah lah tu kan. Okay.